Malaysia. Kedai ni sangat cantik, dia suasana kampung. And then makanan dia pun sangat sedap. Ya. Saya rasakan kedai ni sangat unik, cantik. Kemudian makanan dia pun sedap-sedap. Sedap. Punya makanan sesuai. Malaysia, Universiti Sultan Azlan Shah, Kuala Kangsar, Perak. Sedap, banyaklah. Best air, best. Kalau tak datang. Menarik kerana bila kita masuk ke kedai ini, kita terus nampak cara pembuatan kopi dan boleh terus merasa kopi yang segar yang baru dibakar kemudian diminum. Jadi kami sangat berpuas hati dengan aroma-aroma yang wangi daripada kopi yang menyegarkan. Masakan juga lah ya, semuanya sedap-sedap. Cakap mantul. Ini sekarang yang meminta kopi itu gayung di Aceh. Bukan saya kata dulu kali rasa sebab perlu hektar. Kopi panjang itu sama dengan anda belajar di universiti juga sampai 8 tahun. Dia datang di sini. Kami adalah wakil daripada Universiti Sultan Azlan Shah yang hadir di Malaysia. Dan selepas ini kami akan menghadiri satu pertemuan bersama Universiti Sultan Azlan Shah dan Universiti Islam Al-Amiri. Dan sebelum kami ke sana, kami sedang dulu di rumah Aceh. Jadi alhamdulillah makanan hidangan sangat lezat dan insyaAllah akan datang kami akan pelawak warga Malaysia untuk ke sini.